Saya nak tanyalah dekat cikgu swasta di luar sana, khususnya dalam bidang taska ataupun tadika. Pernah tak kita tanya diri kita sendiri, kita ni pendidik ataupun sekadar penjaga budak semata-mata? Sebab ada individu yang bekerja dalam bidang ni yang mengatakan dengan bangganya tempat kerja dia tak pernah minta dia untuk buat lesson plan. Bagi dia, bila mana majikan tu tak pernah suruh dia untuk buat lesson plan, dia anggap tempat kerja tu adalah tempat yang work-life balance, tak membebankan cikgu dengan lesson plan dan sebagainya. Tapi sebenarnya tahu tak, perbuatan dia tak buat lesson plan tu adalah satu risiko yang besar untuk hidup dia sendiri. Pertama sekali, kita kena faham bahawa lesson plan ni bukannya kita tulis untuk majikan, bukannya untuk tadika ataupun taska ataupun tempat kita bekerja tu. Sebaliknya, lesson plan ni adalah perlindungan untuk diri kita sendiri sekiranya berlaku apa-apa yang tak diingini sewaktu kita tengah menjalankan aktiviti dengan anak-anak ni. Let's say lah, kita tengah buat aktiviti dengan anak-anak tapi kita tak ada lesson plan. Maksudnya kita hanya rancang benda tu dalam otak kita tanpa ada bukti hitam putih. Andai kata waktu tengah jalankan aktiviti tu, tiba-tiba ada kemalangan berlaku. Contohnya macam budak tertelan objek lah, ataupun berlaku kecederaan macam jatuh dan sebagainya yang memerlukan perawatan daripada hospital. Andainya parent tak puas hati dan dia melibatkan pihak-pihak yang berkuasa seperti polis, benda pertama yang pihak berkuasa akan cek adalah lesson plan teacher tersebut. Pihak berkuasa ni dia takkan tanya apa yang awak rancang dalam otak awak, tapi dia akan tanya mana bukti bertulis yang telah disahkan sendiri oleh majikan ataupun principal untuk teacher menjalankan aktiviti ni. Dia akan tengok prosedur-prosedur yang ada dalam lesson plan ni, sama ada aktiviti yang ditulis dalam lesson plan tersebut mematuhi keselamatan dan piawaian yang ditetapkan ataupun tidak. Waktu ni kalau teacher bagi alasan, oh sekolah saya tak suruh tulis lesson plan, waktu tu alasan tu tak berguna langsung untuk teacher. Dan kalau benda ni berlarutan sampai ke pihak mahkamah, biasanya company tempat anda bekerja tak akan ambil kisah. Anda sendiri yang kena tanggung benda tersebut sebab anda tiada bukti bertulis yang telah disahkan untuk mengesahkan bahawa aktiviti pembelajaran anda pada ketika itu selamat untuk dijalankan. Anda kata berlaku situasi yang tak diingini, anda, teacher, adalah orang pertama yang perlu hadap semua drama-drama daripada report polis sehinggalah naik ke mahkamah dan sehinggalah hukuman dijatuhkan oleh pihak berkuasa. Anda lah yang akan hadap seorang diri tanpa adanya majikan ataupun owner institusi tempat anda bekerja.